itu setup enjin B series. Kalau K series dia jadi mahal lah. Tapi tengok jajan dia. Tengok ni bos. Lain macam IG kali ni. Ini bukan lain macam sikit, ni lain macam banyak ni. Kapalah dulu IG saya tak buat macam ni. Ini rasa dalam 2 ekar tanah habis. Body dia tak mahal sangat. Setup dia yang mahal. Enjin K series. Lepas tu dengan modifikasi yang telah dibuat. Ini bukan sikit-sikit ni. Ini banyak duit habis ni. Sebab kalau ikut harga pasaran body ni paling mahal pun dalam 18 ke 20. Paling mahal lah. Yang mahal ni Tapi itu setup enjin B series. Kalau K series dia jadi mahal lah. Tapi tengok jajan dia. Dengan rim dia, dengan kaliper dia. Oh, tengok clean dalam dia tu. Bersih, kemas. Ini macam bukan. bos Kalau macam ni kan, kalau dekat marketplace aku boleh kata 40,000 pun pada aku masih lagi okey. Sebab nak siapkan kereta sampai level macam ni dan nak dapatkan hasil yang macam ni, aku rasa lebih 40,000 dia dah keluarkan duit. 40,000 Lebih. Tengok keliling sikit kereta ni. Dia punya macam. final kereta ni. Lawa bos. Okey, puas hati tak puas hati? Mana geng-geng Ferio? Masuk. Geng-geng Lawa Ferio, macam. Manis kan, tengok manis kan. Apa? Manis kan. Dia manis tapi laju. Saya rasa saya kena buat macam ni jugalah bos. Ha? Saya rasa kena buat juga macam ni. Disipai kau? Ah. Boleh lah kalau ada adik.